Betul tak bila kita belajar ni, kejap je kita belajar banyak benda kita boleh baiki. Kita sebagai orang Islam, nama kita Islam. Tak kiralah Islam keturunan ke ataupun baru masuk Islam. Kita tak boleh denial panggil untuk kita ni tak tahu pasal Islam. Kita orang Islam tapi tak pandai baca Fatihah contohnya. Atau kita orang Islam tak tahu pasal Islam. Sebab apa? Kewajipan kita, Nabi sebut dalam hadis dia apa? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, kan? Menuntut ilmu adalah wajib. Menuntut ilmu fardu ain itu adalah wajib ke atas tiap-tiap muslim. Orang selalu tanya saya ajak orang baca Fatihah. Lepas tu saya kata kalau kita salah baca Fatihah tak sah solat kita. Kalau kesalahan yang kita buat itu adalah kesalahan jali yang boleh mengubah makna, solat kita boleh batal. Dia pun tanyalah, Ustaz macam mana dengan kesilapan yang saya dah buat? Saya dah solat lama, saya tak tahu saya buat silap macam ni. Saya tanya, kenapa kita tak sedar kita buat salah? Kenapa kita tak tahu kita buat salah? Kenapa kita tak sengaja buat salah? Dia semua boleh jawab. Semua ada jawapan. Jawapan dia apa agak-agak? Sebab tak belajar. Betul tak bila kita belajar ni, kejap je kita belajar banyak benda kita boleh baiki. Bila kita Islam dan kita dah baligh, dia dah jadi tuntutan yang wajib atas kita. Dan kita tak buat benda tu. Kita tinggal terus benda tu. Salah siapa saya tanya? Salah mak ayah kita? Salah kucing kat rumah kita? Ataupun salah jiran? Salah diri sendiri. Tuntutan untuk belajar ni daripada awal lagi dah jelas. Tak boleh kita kata yang tak ambil berat sendiri pasal tu. Dan di situ kita dikira berdosa.